Sebenarnya tak normal you all kalau korang kerap rasa masalah sakit hari-hari. Sebab kita takut you all ada cyst. Tanda satu cyst ni korang akan kerap rasa sakit hari-hari. Lepas beranak rasa senggugut tak normal. So sakit hari-hari ni adalah sakit yang bahaya. Kalau korang biarkan, better you all datang klinik buat scan. Korang dapat tak scan apa yang kita buat? TVS. Sebab kalau you all ada ketumbuhan ataupun cyst ataupun fibroid, korang akan ada kerap sakit hari-hari. Yang ketiga, kalau you all ada sakit masa bersama. Ramai tak yang ada masalah sakit semasa bersama? Berapa ramai? Berapa ramai yang ada masalah sakit masa bersama? Awal pregnant. Tak normal Maisarah, kena check. Sakit masa bersama. Yes, ultrasound. Kita akan buat TVS. So, ramai tak yang ada masalah sakit semasa bersama? Kalau you all ada masalah sakit semasa bersama, korang kena risau juga. Kenapa? Kita takut ada jangkitan kuman ataupun ketubuhan di bahagian pangkal rahim. Berapa ramai yang korang rasa sakit masa bersama tu normal?